Laksa ni adalah antara makanan favourite orang Malaysia. Lagu tu nampak tak? Tu isi ikan duk terangkat kat atas tu. Kuah pun likat, pikat, memikat macam tu, nampak tak? Dia punya kuah sangatlah padu, dah cukup rasa. Hai, Assalamualaikum. Okay, bersama Nana Farina. Masak apa? Okay, so hari ni kita nak masak apa pula? Okay, so menu ni agak, orang kata agak special. Okay, sebab apa? Sebab dia menjadi satu makanan yang menjadi kegilaan para wanita. Macam tu. Orang perempuan memang gila dengan menu ni. Nak masak apa? Nana nak buat laksa, my style. So laksa Nana ni dia akan ada macam lemak-lemak sikit. So bahan dia pun simple, mudah, tapi insyaAllah macam. Okay, jomlah kita tengok nak pakai bahan apa. Sangatlah mudah, simple. Let's go. Tada! Okay, ni lah bahan-bahan dia. Okay, so kalau kata dah nak buat laksa tu mesti kena ada ikan lah. So untuk ikan Nana dah rebui guna asam keping dan garam. So kita punya ayam ikan tak hanyak, sebab tu kita boleh guna balik ayam ikan tu. So yang ni lah kita punya ikan yang Nana dah frisi. Nana pakai ikan, orang kata apa, ikan tongkoi. Nana pakai ikan tongkoi. Dia memang sedap, isi dia pun banyak, padat. Okey, ni ayam ikan yang dah rebus tu Nana masuk balik lah sebab kita nak blend. Okey, bersama dengan tulang kita. Blend asing-asing lah. Okey, blend asing-asing supaya orang kata tak lekat sekali lagi kan. Bercampur pula tulang. Macam tu. So Nana juga ada cabai kering yang kita dah rebus. Okey, cabai kering kena rebus. Okey, dan bahan kita semestinya kena ada. Tara! Kita punya bunga kantan. Bunga kantan ni mahal Allah ni. Siapa di rumah ada tanam huntung. Memang mahal gila. So kita pakai bunga kantan. Okey, dan kita punya daun kesum supaya kita punya laksa akan wangi, sedap macam tu. So dan juga kita ada bawang besar. Okey, bawang besar ni sekali lagi setengah kita tumbuk sikit, setengah kita blend dengan cabai. Macam tu. Dan Nana ada satu bahan, Nana pakai orang kata apa, rempah kari ikan. Okey, bancuh dia sikit, sekali lagi kita nak tomeh. Okey, bersama kita punya kuah. Lagu tu. Lagu mana pula dah? Bubuh rempah kari. Adalah lagu dia. Okey, so insya-Allah memang sedap. Dia ada rasa lemak-lemak sekali lagi. So macam mana? Jom kita tengok nak buat lagu mana. Let's go. Okey, so untuk blend kita dah pakai dah kita punya cabai kering yang kita dah rebus, dan juga cabai besar sikit lah. Setengah kita buat blend, setengah kita tumbuk. Macam gitu. Okey, so masukkanlah ke dalam blender dan buka lah pelan. Okey, dah bubuh siap rupanya, tak bubuh pelan lagi. Macam gitu. Okey. Okey, so tak ada masalah. Cucuk pelan, kita blend. Okey. Alright. Okay, dah siap blend dah. Okay, lah ni kan nak start proses kita punya kuah laksa. Macam tu. Okay, so first kali kena ada apa? Kena ada periuk lah. Pasal nak buat kuah laksa kan. So kita panaskan minyak sikit. Pasal apa pakai minyak pula dah laksa ni? Okay, tu lah kata my style tu. Okay, so insyaAllah lah hampa try lah nah. Okay, sebab dia mungkin agak lain sikit lah. Macam tu. Nah, tak tahu lah kalau hampa pun biasa buat kan. Dia macam ala-ala laksa lemak juga. So sayang, kita akan tomeh lah kita punya rempah kari ikan. Lagu tu. Nak rempah kari ikan, kita tomeh sikit. Minyak jangan banyak weh, sikit je. Beda nak tomeh rempah sahaja. Okay kan. So rempah tu yang kita dah bancuh-bancuh. Lagu tu. Sekejap lagi kita tomeh dalam ni. Macam tu. Nah, okay, lepas tu barulah kita bubuh bahan-bahan seterusnya. Nak bubuh apa lepas tu? Tunggulah. Okay. So tunggu sekejap lagi pula kita jumpa. Okay, so minyak kita dah panas elok dah. Marilah kita tomeh kita punya rempah kari ikan kita. Macam tu. Nah, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah masukkanlah kita punya rempah kari tu. Okay, zoom sikit. So nampak dah minyak jangan banyak lah, sikit sahaja. Beda nak tomeh. Macam tu. Nah, okay, so nampak boleh masak-masak dia sikit. Masakkan dia dulu sat. Lepas tu baru kita bubuh bahan blend kita. Macam tu. Okay, so saya insyaAllah. Okay, kita tunggulah. Okay, sambil masak tu kita berniat lah. Semoga yang makan ni memberi orang kata apa, kebaikan untuk orang yang makan makanan kita kan. Semoga apa yang kita masak ni Allah bagi sedap. Macam tu. Nah, kita jamu orang makan, insyaAllah lah. Semoga Allah membalas kita lebih banyak rezeki. Macam tu. Nah, so insyaAllah. Okay, saya kita jumpa lah. Kita pergi masuk pula bahan lepas ni. Tunggu sat. Okay, alhamdulillah kita punya rempah kari tu dia dah pecah minyak. Pecah minyak lagu mana? Tera-tera ni. So tera-tera ni dah pecah minyak macam ni. Okay, so dia orang kata elok dah lah masak dia. Macam tu. Okay, so lah ni kita nak masuk lah bahan blend kita. Kita punya cabai dengan bawang tadi. Okay. Lempak semua buang dalam ni. Okay, so next kita nak blend lah kita punya ikan dan kita punya tulang ikan. Macam tu. So sekejap lagi kita akan masuk dalam ni. Macam tu. Jom kita nak pergi blend kita punya ikan. Let's go. Ayuh kita blend kita punya ikan sampai lumat, sampai betul-betul halus. Okay, jom. Nampak tak?
Okay, so untuk isi ikan yang kita dah blend tu, okay, dah blend semua, masuk je dalam periuk tu. Okay, yang ni yang isi ikan. Okay, sat lagi kita blend yang kita punya tulang pula. Kalau untuk tulang, sat lagi kena tapih lah. Tak mau bagi tulang masuk dalam kita punya kuah kan. Okay, jom kita blend tulang. Lepas tu kita nak pakai dia punya ayak tu. Macam tu. Okay, so let's go. Okay, so apa? Nana dah blend dah kita punya tulang ikan. Okay, so kita nak pakai ayak dia, kita tapih lah. Macam tu. Kan? So untuk tapih dia ni kadang-kadang dia agak struggle sikit, nampak tak? Sebab dia akan lekat. Kita buatlah dengan sabar. Macam tu, sabar itu indah. Macam tu nah. So goncang-goncang dia, bagi keluar ayak saja. Okey. So insya-Allah lah sat lagi siap lah. Macam tu. Kita bubur bahan-bahan lain pula. Begitu. Okey, so tunggu. Okey, next step nak buat apa pula? Let's go. Jadi maka dengan ini sayang-sayang sekalian, marilah kita potong kita punya buah kantan. Sebab apa? Sebab kita nak masuk dalam kita punya kuah. Okey, bunga kantan kita yang berharga ni. Macam tu. Nah, kalau kata tak pergi market, tak beli bunga kantan, apa petik belakang rumah apa. Macam tu. Mudah. Tak nak bunga kantan ni untung kan tama-tama nak raya laku. Tama-tama nak raya memang laku gila bunga kantan ni. Betul lah. Okey, jadi kita potong-potong dia bentuk lagu ni. Okey, so nampak tak? Panjang-panjang lagu ni, pecahkan dia, nak masuk dalam kuah macam tu. Wangi tu tak tahu nak habat lah. Okey, memang tak akan ada lah bau-bau hanyak. Orang kata apa, kuah laksa tu. Okey, satu kita dah kata apa, rebus dengan garam, rebus dengan orang kata apa, asam keping tu. So dia tak akan bau hanyak. Sebab itulah ayak tu kita boleh guna balik dan sedap. Jangan buang lah ayak tu. So potong lah. Okey, sat lagi teruslah masuk dalam kita punya periuk. Okey, so tunggu pula. Nak buat apa pula sat lagi? Jom. Jadi lempak buanglah semua kita punya bunga kantan tu dengan kita punya daun kesum kat dalam kuah ni. So nampak tak? So kuah kita jadi merah elok tau. Nampak tak macam tu? Sebab apa? Sebab kita pakai kita punya cabai kering tu. Nampak? Okey, so dia jadi merah elok lah, segok macam tu. Okey, jadi masukkanlah bunga kantan kita, bubuh je semua. Okey, so untuk yang mana sakit urat tu, jangan duk makan bunga kantan. Okey, sebab dia boleh menyakitkan urat. Okey, so bubuh kita punya daun kesum ni, biar bagi banyak tak apa, tak ada masalah. Okey, bagi banyak memang sedap, wangi gitu. Nah, serumah boleh bau, setaman pun boleh bau. Macam tu. Ni nak makan santai-santai petang-petang, sedap lah kan. Tambah pula kena ada gu pula kan. Ada geng, ajaklah geng main rumah makan. Macam tu. Okey, mak mentua ke, mak ke, okey, ajaklah main makan sekali. Okey, so jomlah lagi kita nak buat apa pula. Okey, dah tak banyak dah step dia. Nak siap dah. Tunggu kuah masak sahaja. Macam tu. Okey, jom. Okey, so alhamdulillah dah siap dah blend. Nampak dah macam tu. So apa ejah-ejah lah. Kalau rasa macam terlalu pekat, tambahlah ayak sikit. So nampak dah pekat-pekat level terol ni. Allah, sedap. InsyaAllah. Okey, so apa, jom nak masukkan kita punya asam keping. Asam keping kena banyak lah. Kalau kata apa, laksa ni dia kena pakai asam keping. Okey, boleh bagi banyak sikit. Macam tu, jangan terlalu banyak sangat. Sambil rasa. Kalau rasa macam agak masam, hampa tarik buang cepat-cepat. Macam tu. Nah, okey. So bubuhlah asam keping. Okey, sat lagi kita bubuh garam. Macam tu. Nah, mudah saja. Cepat dan sedap. Macam tu. Ni makan pula kan. Kena duduk kat bawah pelantak, kena angin-angin sepoi bahasa. Allah, apa nak kata kan. So insya-Allah lah bolehlah try buat nah. Okey, so jom. Sat lagi kita bubuh pula bahan lain. Kita nak bubuh garam apa semua. Jom lah. Okey, jom kita bubuhlah garam agak-agak lah. Jangan terlalu banyak, sat lagi masin tak sedap. Macam tu. Nah, bubuh garam agak-agak. Okey. So kacau-kacau kuah kita lagu tu. Sat lagi ada lagi ni bahan nak bubuh sikit lagi. Supaya kita punya kuah tu lebih mantap. Okey, nampak tak? Sedap tu. Nampak tak? Macam tu. Kena try buat weh. Nampak tak? Takkan tak terliuk ni. Macam tu. Okey. So jom kita bubuh pula aling. Okey, so kan sembang mai lupa pi dah dekat kita punya bawang rimbuk kita ni. Dah kita rimbuk ni kena masuk. Lagu tu. Nah, okay, so dia sebagai penambah dan pesedap rasa. Okey, bawang kita punya bawang rimbuk-rimbuk kita tu. Okey, dan selain daripada bawang, nak pakai apa? Kena ada belacan. Okey, belacan sayang kena bubuh. Baru dia bertambah kick. Okey, kalau kata, Nana saya tak boleh makan belacan, saya sensitif dengan belacan. Hidung saya boleh rompong. Tak apa, tak ada. Tak ada belacan pun tak apa, tak ada masalah. Cuma belacan ni dia sebagai penambah rasa, nak bagi lagi macam tu. Okey, dan Nana akan masukkanlah sikit belacan. Macam tu. Nah, okey, bubuh belacan sikit. Okey, dan Nana nak share dengan belacan kalau hampa nak beli yang sedap, okey, boleh try lah nah. Yang tu atas selera masing-masing lah. Untuk setakat lo ni, tekok Nana ni paling sedap lah. Belacan Nana akan guna 2 sahaja. Okey, sama ada belacan Tanjung Dawai. Okey, Nana beli belacan madu Tanjung Dawai. Ni Nana tak berniaga nah. Hampa kena pergi cari sendirilah kat TikTok ke kat Shopee, tak ada masalah. Okey, belacan madu Tanjung Dawai ataupun lagi satu belacan Kuala Jerlun. Ni saja. Dan kita main masakan tu, kalau belacan tu tak sedap, masakan tu dia tak jadi. Macam tu. Rasa belacan main peranan. Gitu, sebab tu kena cari belacan
sedap. Lagu tu apa? Nah, so Nana share kalau apa nak try boleh pergilah cari kat TikTok kan ada belambuk orang jual. Nah, belacan madu tanja dawai. Begitu. Okey, so kita dah masukkan dah kita punya belacan tu agak-agak sahaja. Okey, tengok pada kuah lah agak-agak. Lepas tu sekali lagi kita nak masuk Pak Haji pula. Okey, kalau buat laksa dia kena bubur Pak Haji. Baru rasa dia tu ada kelainan. Begitu. Okey. So jom kita tunggu pula next step. Let's go. Okey, selepas kita dah masukkan itu dan ini, okey, jomlah kita bubur Pak Haji kita pula. Okey, so kalau kuah laksa dia kena ada Pak Haji. Okey, so agak-agak lah, jangan banyak sangat. Macam tu. Okey, nak bagi ada rasa-rasa dia tu. Memang rasa lain. Kalau hampa tak percaya, hampa try buat buah laksa kan. Buat laksa tu. Okey, bubur garam sahaja dengan campur dengan Pak Haji. Okey, dia memang rasa lain. Kalau tak ada Pak Haji, dia rasa lain. Macam tu. Try lah, no? Macam tu. Nah, okey, jom. Sekejap lagi nak bubur apa pula? Okey, tak siap lagi kan? Dah nak siap dah ni. Tinggal satu bahan saja lagi. Okey, sambil-sambil tu hampa rasa lah. Kalau kata kurang garam, tambah. Gitu. Nah, okey, jom. Kita jumpa pula. Okey, jadi you all, okey, sayang-sayang sekalian. Okey, selepas itu dan ini, Nana last kali ni Nana nak masuk lah. Nana punya santan sikit. Macam tu. Okey, yang ni kalau hampa nak pakai boleh, tak pakai pun tak apa, tak ada masalah. Macam tu. Okey, cuma kalau rasa nak buat rasa tu ada kelainan, bertambah-tambah lagi dia punya kick, boleh bubur santan sikit. Macam tu. Ni pun sedap ya mak dah, betul tak? Tak ada santan pun sedap ya mak dah. Macam tu. Okey, so yang ni kita versi nak bubur santan sikit. Macam tu. Nah, bubur sikit, kacau-kacau tu bertambah lah dia punya rasa tu. Mantap. Okey, so bolehlah try kan. Lagi tu nak buat menega boleh kan. Try buat dulu kalau rasa macam mantap, bolehlah guna resepi Nana ni untuk buat orang kata apa? Buat menega ke kan. Nak buat cari duit sampingan boleh. Nana halaikan segala orang kata apa, Nana punya resepi, Nana punya style, Nana halaikan dunia akhirat. Okey, buatlah hampa nak buat menega ke apa boleh. Tak ada masalah. So jom, sekejap lagi kita tunggulah next step apa. Sambil-sambil tu kita dah rebus kita punya laksa. Gitu. Simple saja, cepat je nak buat benda ni. Okey, so jom kita jumpa lagi sekejap lagi pula. Let's go. Alhamdulillah, beginilah rupa kita punya kuah laksa ala-ala lemak macam tu, my style. Okey, so hampa kan untuk nak buat kuah laksa ni ikan pun main peranan tau. Carilah ikan yang isi elok. Sebab apa? Bila isi elok, ikan elok, kuah dia akan jadi segok lagu ni lah. Dia akan sebati. Kalau pakai ikan macam ikan busuk ke ikan lama, dia akan berlerai tau. Okey, isi ikan dengan kuah tu dia berlerai. Jadi memang tak elok, tak boleh nak makan. Okey, so hampa insya-Allah lah bolehlah pi try buat lagu ni lah rupa dia. Lagu tu. Nah, okey. Okey, so kan untuk kita punya laksa tu, kita nak hias lah di atas laksa kita tu kena ada daun selam lah. Macam tu. Potong-potong daun selam, okey, timun sikit, macam tu, dan bawang. Lagu tu. Nah, untuk makan laksa tu kena ada lah daun selam ni, baru sedap lagi mantap. Macam tu. Okey, so potong je. Okey, sekejap lagi kita akan tabuk lah atas kita punya laksa. Macam gitu. Okey, so tunggu. Sekejap lagi kita nak orang kata nak hidang lah kita punya laksa. Okey, so kita jumpa pula sekejap lagi. Alhamdulillah, siaplah kita punya laksa yang direbus kan. Okey, kuah laksa pun Allah segok lah macam tu. Okey, so insya-Allah lah. Okey, Allah bagi sedap. Okey, jadi marilah kita macam tu. Okey, menghiaskannya. Sekejap lagi tinggal nak telan masuk mulut. Macam tu insya-Allah lah. Nah, okey, Allah bagi sedap kan. Yang makan pun orang kata apa? Menjadi orang kata apa? Vitamin. Lagi tu. Nah, okey, so sekejap lagi kita jumpa lagi. Alhamdulillah, maka dengan ini siaplah kita punya laksa my style. Okey, yang dengan kuah likat memikat. Okey, so saya insya-Allah lah Allah bagi sedap. Okey, dia punya kuah sangatlah padu, dah cukup rasa, masih lemak semua cukup. Okey, so sayang nampak tak macam mana rupa dia? Lagu ni. Lagu tu nampak tak? Macam tu. Tu isi ikan duk terangkat kat atas tu. Macam tu. Nah, okey, so kuah pun likat, pikat, memikat macam tu, nampak tak? Okey, so nampak bolehlah pi try buat. Sebab apa? Sebab insya-Allah sedap. Nah, okey, nak buat menega pun boleh. Sebab apa? Sebab laksa ni adalah antara makanan favorite orang Malaysia. Okey, kaum-kaum wanita macam tu. Nah, okey, so Nana halalkan semua Nana punya resepi, Nana punya style. Hampa nak buat meniaga ke, nak makan, tak ada masalah. So insya-Allah lah kita akan jumpa lagi di next video. Masak apa? Nak masak apa pula nanti? So sayang, thank you so much yang dah join Nana punya kata apa, YouTube. Okey, dah subscribe. Okey, thank you so much. So apa, jangan lupalah untuk share dengan adik-beradik orang-orang kampung macam mana nak buat kita punya laksa ni. Okey, so jangan lupa untuk subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik dan orang-orang kampung. Lagu mana nak buat laksa yang kuah pikat memikat. Okey, insya-Allah sedap. Okey, dan kita akan jumpa lagi di next video. Masak apa? Okey, so kita jumpa lagi. Bye semua. Assalamualaikum.